Okay, so Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Dr. Fazil, doktor yang in charge untuk hari ini. Boleh saya confirmkan nama dengan umur? Okey, nama saya Puan Nurhidah Majid. Umur saya 57 tahun. 57 tahun lah. Okey, baik. Okay, so hari ni apa yang boleh saya bantu, Puan? Okey, hari ni saya ada berurusan dengan appointment dengan doktor lah. Okay. Tapi saya ada sakit tangan sikit. Sakit tangan dekat sini lah. Dekat urat ni. Boleh cerita lagi tentang sakit dekat bahagian tangan ni? Okey, sakit kat tangan ni bermula saya rasa saya banyak kerja berat sikit lah. Saya merunting. Saya banyak buat kerja merunting kain lah. Gunting kain. Lepas tu urat ni sakit. Bermula saya okey je. Lama-lama tak tahan sakit. Salah sikit aja sakit. Mungkinlah banyak pergerakan dekat sini. Sebelum ni saya ada datang klinik juga lah. Jumpa doktor. Tu dia suruh pakai apa tu yang macam grip tu, saya tak tahu nak sebut dengan. Okey, so ada pakai alat lah. Okey. Tentang yang sakit dekat sini sebenarnya dah berapa lama dah? Berapa tahun dah tu? Baru je dalam tahun lepas. Dalam tahun lepas baru kena lah. Dalam 5 bulan dah. Oh, 5 bulan. Dalam 5 bulan. Dia baik. Dia baik. Tapi ada masa-masa dia sakit. Mungkin kita salah urat ke. Saya pernah cuba urut. Tapi lagi bengkak. Saya tak berani urut. Sekarang saya diamkan aje lah. Saya fokus aje lah. Saya fokus positif aje lah. So yang kerja menggunting tu masih buat lagi ke? Itulah dari rezeki saya buat lah. Okey. Tak apa, saya tak sekadar bertanya. Tak apa. So kita pun dah nak masuk bulan Ramadan. Mesti nanti banyak kerja. Banyak tempahan kan? Ada tempahan sikit. Saya buat bantal. Dari sabu bantal tu cadar lah. Lebih pada cadar lah. Dari cadar gunting tu mungkin berat kan. So pergerakan gunting ni pergerakan yang berterusan untuk jangka masa yang agak lama juga. Saya rasa dekat situ sebab bila saya pegang gunting saya boleh terlepas. Kalau saya pegang barang kan, kalau benda ni datang macam kadang-kadang macam karen tu. Kena karen tu boleh terlepas. Okey. Tahulah mungkin dia tu. Kalau sakit ni kan dekat sini tu dia ada pergi mana-mana tak? Selain pada dekat sini dia pergi tempat lain ke? Kerana dia lenguh. Ada lenguh juga. Lenguh lah. Bisa lah dia bisa. Sekali kalau dia datang pun macam kata kena karen tu. Ada masa mungkin urat tu ke. Mungkin dari segi faktor pemakanan mungkin saya tengok kalau makanan yang lebih pada asid, sebab asid tu sakit sikit. Okey, baik. Kalau sakit tu jadi kan macam sekarang ni, kita sakit ada markah dia. Antara 0 hingga 10, 0 tak sakit langsung, 10 macam sakit kena tikam atau sakit bersalin lah. Bagi sakit, markah sakit sekarang berapa? Mungkin dalam 5-6 kot macam tu. 5 macam tu lah. Tapi tak adalah teruk sangat. Macam tu lah. Jadi sebelum ni, tadi pun ada maklumkan pun ada pakai alat. Alat tu bahasa kita macam splint lah. Ataupun alat sokong ke situ. Doktor suruh beli yang gitu. Jadi saya dah pakai. Susah saya nak buat pergerakan banyak kalau saya diam macam tu. Yelah. Okey, adalah perubahan. Tapi saya banyak buat pergerakan. Saya tak, bukan kata mengunting. Sekarang saya tak tengok. Sebulan 2 ni saya tak banyak buat kerja mengunting. Saya jahit je. Saya tengok ada kurang. Sakit. Tapi abang saya pun kena macam ni. Sama juga. Abang saya puncanya dia kena, dia angkat berat. Dia angkat berat lah. Dia banyak angkat berat. Suami saya pun ada kena. Puncanya potong pokok, dia sentak pokok tu. Okey, nanti saya akan cerita dekat Puan kenapa dia jadi. Perkara apa yang boleh jadi. Nanti saya akan cerita lah. Okey, selain daripada sakit, rasa macam ada karen kan. Ada tak rasa macam tangan tu lemah ke? Yelah macam saya tak berani pegang benda berkaca. Mungkin jatuh tangan ni boleh lah lagi lah. Takut lemah juga kan. Boleh tapi itu je lah. Nak kata dia kebas, urat ni lah macam urat. Sini yang paling teruk sini lah. Okey, dekat sini lah. Bengkak sikit. Tangan yang sebelah ada jadi juga? Tak ada. Tak ada lah Ada dua susah lah doktor. Okey, so dah 5 bulan jadilah. So dah 5 bulan ni kalau dari segi ubat, Puan ambil ubat apa untuk ini? Okey, hari tu doktor dia bagi saya ubat macam ubat apa, tapi saya ada alergik ubat tu. Ya ke? Saya makan ubat tu tumbuh sini macam gatal-gatal kat sini. Gatal-gatal lah. Ubat tangan sakit ke nama ubatnya? Saya tak tahulah. Ada tulis kat situ. Saya tak tahu. Tapi ubat tu saya buat masa dia doktor farmasi berhentikan. Okey. Dia kata kalau akak beli ubat luar pun akak kena bawa kad tu. Cakap akak alergik ubat tu. Ada kad lah. Ada kad. Boleh saya tengok kad tu? Saya tak pernah beli kad luar lagi. Saya cuba bertahan lah, tak mau makan ubat. Jadi bila dah kesakitan ni macam ni, apa yang dia sampai ke tahap mana dia mengganggu kehidupan Puan? Dia ganggu malam saya tidur okey. Siang lah. Pergerakan siang tu banyak
Saya tak berani buat kerja berat-berat lah. Saya buat je, boleh je sapu angkat-angkat boleh. Tapi tengok pada situasi. Okey, dari segi mencari rezeki, nak menggunting, buat cadar tu? Nah, saya gunting sekarang saya dah pakai pembantu lah sebagai abang kadang, abang tolong lah. Okey, abang tolong lah. Suami tolong lah. Okay. Saya boleh menjahit je lah. Mungkin salah satu sebab faktor saya jahit getah tu, tarik getah tu. Kan sudut cadar tu kena pakai tarik tu kuat. Mungkin urat sini tu. Okay, saya rasa lah. Tak tahulah kalau ada sakit lain, dah cek darah semua. Tak ada pula. So urat tu memang ada kena mengena lah dengan apa punya faktor risiko pekerjaan tu. Okey. Jadi untuk hari ni ada tak apa-apa puan nak saya buat tentang kesakitan, tentang ini? Nak hilangkan sakit ni ada ke cara lain? Okey, ada cara. Saya nak duduk diam aja 2-3 bulan. Duduk diam. Okey. Tak boleh juga. Okey, nanti kita akan bincangkan apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu kurangkan kesakitan ni. Okey. Jadi tadi puan ada buat kad kuning ni bagus, puan buat ke mana-mana. Memang ada, saya nampak puan ada alhan dengan ubat nama mefenamic acid. Bila puan makan ubat ni puan akan gatal-gatal dan naik ruam naik ruam sini. Tak pernah saya makan ubat lain pun tak pernah. Jadi kalau ada kesakitan macam tu kita takkan bagi ubat yang ni lah. Okay. So puan bekerja, puan menjahit cadar lah. Jahit kain lah. Saya buat sabun tali itulah jahit cadar lah. Okay. Tadi puan kata puan datang untuk temu janji juga. Sebelum ni ada penyakit apa tu puan? Penyakit apa ya? Saya pun dah lupa dah sakit saya apa. Ada makan ubat apa? Saya ni apa tu yang tekanan darah rendah tu, saya makan ubat tu dengan kolesterol itu je. Oh, so ada makan ubat kolesterol dengan tekanan darah rendah ke darah merah rendah? Saya tak tahu. Dia suruh saya makan tu. Saya suruh makan ubat pelet tu, yang merah tu. Okay. Itu tekanan darah rendah ke apa? Itu ubat darah merah rendah. Oh, Allah. Kita apa? So ada apa-apa isu tak dengan pemaksaan? Tu tak ada pula. Tak ada, Alhamdulillah tak ada. Jadi untuk kolesterol ni apa yang dah dicerita oleh doktor sebelum ni? Okey, mula dia suruh saya makan setengah. Saya makan setengah. Saya cakap, jujur saya cakap. Saya tak makan ubat tu. Waktu dia cek lagi kali kedua, doktor kata awak ni kena makan sebiji ni. Padahal saya tak makan. Saya tak cerita dengan doktor tu. Saya diam. Saya nak tengok. Saya kata tak makan macam mana saya punya ni. Dia cek, dia kata kolesterol ni akan kena makan sebiji ni. Okey, sekarang ni saya buat macam mana tahu? 2 hari sekali. So yang setengah-setengah tu kiranya sebelum ni saya sepatut makan setengah-setengah. Saya ambil setengah-setengah, saya buat 2 hari satu. So maksudnya 2 hari sekali makan. Sekali makan tu setengah sahaja. Tak, sebiji lah. Saya cover balik yang semalam tu saya tak makan, saya ambil sebiji. Boleh saya tahu kenapa rasa macam buat macam tu? Saya ni sebenarnya saya nak test diri saya kenapa saya perlu makan ubat kolesterol. Kalau saya tak makan, dengan makan apa perubahan saya? Okey, bila saya makan ubat kolesterol, saya mudahlah buang air besar, saya mudah sikit. Bila tak makan tu macam berat lah badan saya, macam berat sikit lah. Okay. So ubat kolesterol tu penat tak ada lah. Okay. Jadi ada buat ujian darah yang terbaru ke untuk tahun ni? Baru ni first time. Hari ni baru hari ni. Okay. Sebab yang terakhir ambil pada bulan 5 tempoh hari lah. Masa bulan 5 tu waktu tu ubat dah makan macam yang puan cakap ni ke? Ubat yang ubat kolesterol tu? Belum. Baru ni. Lepas ni. Lepas doktor bagi ni, saya dah takut lah. Wah, doktor dah suruh makan satu ni, saya makan lah. Tak baik, semua bohong lah. Okey, baik. Ya, dari segi ubat tambah darah pula macam mana? Okey, itu saya macam ni. Dulu saya macam puncanya saya makan ubat tu, saya ada rasa macam pening-pening. Tu doktor cek semua, dia kata akak punya darah ni akak makan ubat tu. Saya makan lah, Alhamdulillah. So, tu tak ada apa-apa. So sekarang masih makan lagi tak ubatnya? Saya tengok pada diri saya. Kalau saya bangun pagi, saya rasa saya fresh, sehat semua, saya tak makan. Bila perlu je. Kadang-kadang saya makan. Kalau saya rasa macam penat, letih ke, kadang kita penat, letih, mungkin saya rasa ni. Saya makan. Okay. So ada 2 isu sajalah. So ubat kolesterol puan makan cara yang puan bagi tahu tadi tu, dengan makan ubat zat besi bila puan rasa macam pening baru puan makan lah. Okey, baik. Puan anak berapa orang? 4 orang. Pernah buat saringan pangkar rahim? Semua buat. Semua ada buat. Tak ingat bila kali terakhir buat? Yang kali terakhir saya buat tahun lepas. Saya ada buat. Okey, baik. Alhamdulillah dapat tahun lepas. Okey. Jom kita teruskan dengan sedikit pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan fizikal lah. Untuk hari ni puan punya bacaan tekanan darah cantik sangat 12067. Puan punya berat badan 77. Lepas tu kita kira BMI lah. BMI ni berat bahagi tinggi kuasa 2, nampak 30.4. 30 ni obesiti tahap 1 lah. Naik Okay, sebelum ni beratnya 77.4, 77.8 memang saya nampak. Dulu saya banyak exercise, dah kurang dah. Adik Haji yang kita saya dah kurang exercise. Haji tahun lepas bulan 6 kan? Belum tak, 2023. Jadi exercise apa puan buat biasanya? Sana bagus. Sana saya seronok. Badan saya turun 3 kilo ke 4 kilo. Banyak berjalan.
Okey, jadi Puan rasa apa nak buat lepas Lepas ni kena banyak berjalan. banyak jalan okey, sebab berjalan ni boleh kurangkan berat, boleh kurangkan kolesterol juga Ya. Okey, so saya nak periksa sikitlah Puan punya tangan yang ada sakit tu. Saya tengok dulu Okey. So kawasan yang sakit tu, kawasan kat sinilah. Okey. So saya nak buat satu test sikit. Puan boleh tak tangan tu ke depan lagi? Okey. Jari Puan buat macam ni. Buat macam tu sakit tu. Buat setakat yang boleh. Rapatkan dia. Okey. Macam ni. Angkat sikit Okay. Maaf. Ini Puan lagi. Okey. Saya akan turunkan tangan. Kalau Puan akan sakit atau tak tahan bagi tahu Sakit-sakit. Okey, sakit Okey, baik. Okey. Sakit dia kat kawasan mana tu? Sini Sini. Kadang bengkak biru kat sini, nampak biru macam biru. Okey, baik. Dah X-ray yang itu. Kata tak ada patah pula. Tak tahulah saya. Okey. Saya tengok mata sikit boleh? Pada depan ada makan buat tambah darah. Okey, so nampak mata pun okey. Okey, Puan, saya nak ceritalah tentang apa yang jadi dekat tangan ni sebenarnya. Dia ada satu penyambung daripada otot kepada tulang. Nama dia tendon. So bila pergerakan menggunting tu, tangan kita kan sebelah dekat grip kan. So bila pergerakan yang kerap berlaku, tendon tu dia boleh radang. Kadang dia macam bengkak. Saya nampak macam bengkak. Radang, dia boleh bengkak, dia boleh sakit. Jadi rawatan dia yang pertamanya memang kita akan bagi ubat tahan sakit lah. So tahan sakit ni dia akan kurangkan radang juga. Tapi kita akan bagi ubat yang sesuai dengan Puan lah untuk yang kesakitan ni. Nombor 2, yang spleen yang Puan dah dapat tu memang kena pakai. Tujuan spleen sebenarnya untuk mengurangkan pergerakan kat sini. Sebab kalau dia kerap bergerak, dia akan lagi sakit lah. Lagi sakit. Tapi saya nampak pun ada minta bantuan daripada keluarga untuk bantu gunting semua kan. Itu sayang. Saya ada permintaan kan. Itu sangat bagus lah. Okey. Fisioterapi ada buat kat kita? Sebelum ni saya dah buat fizio untuk saya tergeliat ke apa dah. Okey dah, alhamdulillah dah saya buat kat rumah je lah, on kat rumah je. Untuk ni? Untuk tangan? Tak ada belum. Tak ada lagi okey. Nanti saya rujuk fisio untuk dia ajar exercise macam mana nak kuatkan otot dekat tangan ni untuk kurangkan radang tu. Okey. Lepas tu kalau akan datang lah, kita akan bagi temu janji dalam 3 bulan macam tu. Kita akan tengok Puan punya bacaan kolesterol tahunan ni secara keseluruhan, dan pada masa yang sama pun kita akan tengok keadaan tangan Puan jugalah, ada penambahbaikan ke tidak. Dia ada efek dengan kolesterol ke? Tak ada sebenarnya, tapi saya nak bagi tahunya sebab pada masa sama Puan ada kolesterol. Yelah, kena makan. Kita akan buat sekali lah. Okey. Kalau sakit tu tak tahan sangat sampai kena rest, saya masa ada diri saya tengok saya kena rest sikit. Kena rest sikit. Memang kena rest. Usia pun dah. Sebab bila kalau pergerakan tu makin kerap, dia akan jadi balik lah. Ya betul. Kena rehat dah Allah. Kalau kesakitan terlalu sakit sangat, memang kena datang segeralah. Ataupun dah mula tangan dia lemah langsung, memang nampak kelemahan tu ketara, datang segera kita akan periksa semula lah. Akan datang kalau kita punya cara tak menjadi, kemungkinan kita boleh rujuk dekat bahagian klinik pakar tulang untuk mereka bagi suntikan. Suntikan tu suntikan steroid. Steroid ni jenis ubat untuk anti radang lah, untuk kurangkan kesakitan tu. Ni akan datang lah. Iyalah, kita dah buat tak menjadi. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita boleh jumpa lagi 3 bulan. Nanti saya buatkan borang ujian darah, borang untuk asli ubat. Yang ubat yang sekarang ni teruskan juga. Untuk ubat tahan sakit ni, saya akan bagi jenis yang lain lah. Cuba yang lain pula. Cuba yang lain. Nama dia paracetamol. Paracetamol ni buat Panadol. Ni kalau sakit Puan boleh makan. Okay. So terima kasih banyak Puan. Iyalah. Jumpa di bulan insya-Allah.